Pakej umrah mampu milik semakin popular di Malaysia. Berikut adalah perbezaan antara pakej X4990 dan juga pakej mesra bajet 5390 daripada Umrah Faizil. Tempoh hari, pakej X 9 hari 7 malam. Tempoh hari, pakej mesra bajet 9 hari 7 malam. Kapal penerbangan pakej X, kapal transit. Kapal penerbangan, pakej mesra bajet, kapal transit. Hotel Madinah, pakej X 250 meter sehingga 350 meter. Hotel Madinah, pakej mesra bajet 180 meter sehingga 250 meter. Hotel Mekah, pakej X 1.5 km sehingga 2.5 km. Hotel Mekah, pakej mesra bajet 400 meter sehingga 450 meter. Perjalanan ke Masjidil Haram, pakej X perlu beratur menaiki shuttle bus dan berjalan untuk ke Masjidil Haram. Perjalanan ke Masjidil Haram, pakej mesra bajet perlu berjalan kaki 5 minit untuk ke dataran masjid. Visa pakej X, visa turis. Visa pakej mesra bajet, visa umrah. Dengan visa umrah, jemaah dapat menggunakan fasiliti hospital secara percuma. Dan dengan visa umrah juga, jemaah berpeluang untuk mendapatkan satu permit muasasah untuk masuk ke dalam Raudah. Makan pakej X. Tiada makan di Mekah dan Madinah. Makan pakej mesra bajet. Sarapan pagi di Mekah dan Madinah. Jadi, bagi anda, pakej mana yang berbalik? Komen di bawah.